Yang hanya dapat mengenal Allah adalah Allah melalui jalanmu, ya kerana akal manusia itu sangat bersempadan, sedangkan zatmu tiada bertepi tanpa sempadan. Mana mungkin sebuah gelas yang kecil dan kerdil mampu menampung seluruh lautan yang memanggil. Segala yang kita tahu hanya apa yang kau perkenal pada hamba-Mu. Kita tahu Ar-Rahman kerana Dia mengenalkan dirinya. Kita tahu Al-Hakim, Al-Bashir kerana sifatnya. Bukan kerana akal kita mampu menangkap zat yang nyata. Maka selagi ada insan yang mendabik dada menepuk diri, aku telah sampai. Aku kenal Tuhan dengan bijak bestari. Ketahuilah, yang kau kenal itu cuma konsep di mindamu. Kerana ego takkan pernah mampu menyentuh zatmu. Maka para nabi dan kekasihmu tetap mengetuk pintu, meminta hidayah dalam sujud malam yang syahdu. Walau amal telah menggunung, walau ilmu telah syarat, mereka tahu mengenalmu bukan hasil usaha yang berdaulat. Kitalah yang mengetuk, tapi Allah yang membuka pintu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku mahu dikenali. Maka alam dicipta menjadi cermin, tempat tandamu berdiri. Apabila aku telah tiada, apabila ego telah hanyut dan sirna, mata melihat dengan cahaya Allah, hati mencinta dengan cinta Allah, lidah memuji dengan pujian Allah, lalu sang hamba akhirnya faham. Bukan aku yang mengenalmu, tetapi engkau yang memperkenalkan dirimu kepadaku. Oh, kemuncak makrifat
dibuka, melihat Allah jauh lebih besar dari segala kefahaman. Lenyaplah sebuah keakuan, hanyutlah dalam kebesaranmu. Bukan aku, hanya Engkau, ya Allah.